Hai, Assalamualaikum. Happy sangat bila anak nak cakap. Sedap betul French fries Umi ni. Memang extra crispy. Jom kita dengar dulu. Macam ni pun dah rangok kan? Jom, teman saya rasa. Kita cicah sos dulu. Cicah mayonis pula. Jemput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar rangkutnya kan? Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila buat salutan 2 kali, memang extra crispy. Sahabat semua jangan lupa cuba tau. Memang sedap sangat-sangat. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya akan guna 3 biji ubi kentang, 1 cawan tepung serbaguna bestari. Bila guna tepung ni dah tak perlu letakkan garam atau apa-apa seasoning ya. Sebab dah sedap dah tepung ni. Sedang elok je masinnya. 1 cawan air. Air ni saya akan bancuh dengan tepung bestari nanti. Seterusnya 2 hingga 3 cawan breadcrumb. Okey, mengikut banyak mana salutan yang kita nak guna nanti. Dan yang terakhir setengah sudu kecil garam. Garam ni saya akan guna waktu rebus ubi kentang nanti. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula kupas dahulu kulit ubi kentang. Lepas kupas kulit, basuh bersih. Sekarang dah boleh potong ubi kentang. Saya potong panjang-panjang. Pastikan potong ubi kentang sama saiz supaya nanti waktu goreng ianya masak dengan sekata. Saya potong ni saiznya lebih kurang sama lah ya. Baiklah, sekarang saya didihkan air di dalam pan. Kemudian masukkan setengah sudu kecil garam. Kemudian saya masukkan semua ubi kentang. Dan saya akan rebus kentang lebih kurang 3 hingga 5 minit. Masa rebus kentang ni mengikut jenis kentang juga ya. Rebus kentang ni sehingga setengah masak sahaja ya. Jangan lama nanti lembik pula. Kita rebus ubi kentang ni nak bantu bahagian dalam kentang tu mula lembut ya. Jadi bila goreng taklah terlalu lama. Selepas 5 minit, saya tutup api, angkat kentang dan toskan airnya. Sekarang saya masukkan kentang ke dalam air ais. Kacau-kacau sikit, kemudian rendam selama 1 minit. Kenapa masukkan dalam air ais? Sebabnya untuk hentikan haba supaya kentang tak terus jadi terlalu lembik. Satu lagi tujuannya ialah untuk kekalkan tekstur supaya kentang akan jadi lebih tegap dan juga kenyal. Okey, dia tak jadi lembik ya. Selepas 1 minit, saya toskan airnya dan biarkan kentang ni mengering sekejap. Jom kita nak buat salutan French fries. Mula-mula saya masukkan 1 cawan tepung bestari ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan 1 cawan air. Masukkan air sedikit demi sedikit sehingga dapat kepekatan yang sepatutnya ya. Sekarang saya masukkan breadcrumb ke dalam mangkuk. Okey, seterusnya masukkan ubi kentang ke dalam adunan salutan ni. Okey, kacau-kacau sikit. Kemudian menggunakan penyepit saya masukkan ke dalam breadcrumb. Okey, salutkan semua ubi kentang tu. Breadcrumb tu saya masukkan sedikit dahulu ke dalam mangkuk. Kejap lagi kita boleh tambah.
Jangan masukkan banyak-banyak sekaligus ya. Sebab nanti bila dia terkena adunan salutan tu, ianya akan berketul. Okey, masukkan sedikit demi sedikit ya. Pastikan ubi kentang tu tersalut dengan sekata. Ini adalah salutan yang pertama. Saya tuangkan beberapa sendok adunan salutan tu ke dalam mangkuk lain. Okey, ini untuk buat salutan yang kedua. Kita ulang proses yang sama. Ubi kentang yang disalut kali pertama, kita masukkan ke dalam adunan salutan. Kemudian letakkan di atas breadcrumb. Pastikan keseluruhan ubi kentang tu tersalut dengan breadcrumb untuk kali kedua. Boleh juga masukkan ubi kentang ke dalam bekas, kemudian goncangkan supaya kesemua breadcrumb tu tersalut dengan sekata pada ubi kentang. Sekarang saya letakkan ubi kentang yang tersalut ni ke atas pinggan dan saya masukkan ke dalam freezer ataupun tempat sejuk beku untuk sejukkan dalam lebih kurang 5 minit ya. Tujuannya supaya breadcrumbs melekat lebih kuat pada permukaan kentang, jadi tidak mudah tertanggal ketika digoreng. Lapisan breadcrumbs yang sedikit mengeras, dia akan jadi pelindung, jadi hasil gorengan nanti lebih garing di luar tapi kurang berminyak di dalam. Selepas 5 minit, keluarkan ubi kentang daripada freezer, dah boleh goreng. Macam biasa, panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian masukkan ubi kentang. Okey, saya guna deep fry. Okey, pastikan ubi kentang ni tenggelam di dalam minyak. Selepas masukkan ubi kentang, jangan terus balikkan. Okey, bagi masa sedikit sehingga bahagian bawah tu sedikit garing, barulah boleh balikkan. Goreng dah seperti biasa sehingga dapat ubi kentang yang berwarna golden brown. Ubi kentang ni dah masak, dah garing. Okey, warnanya pun dah bertukar kepada golden brown. Dah boleh angkat dan toskan minyaknya. Biarkan sejat minyak dulu di atas penyejat. Kemudian barulah letakkan di atas tisu. Untuk gorengan yang seterusnya, pastikan keluarkan sisa gorengan yang pertama tadi. Sekarang dah boleh goreng ubi kentang yang seterusnya. Okey, ulang proses gorengan yang sama sehingga dapat warna golden brown. Separuh lagi french fry saya simpan di dalam freezer. Nanti bila-bila nak goreng senang kan? Dah siap sedia. Tak sabar saya nak rasa kentang goreng yang umi saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Rangupnya. Sedap sangat. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba resepi yang sangat best ni. Dan rasanya sangat-sangat sedap. Anak-anak pasti suka.